my god, seriuslah dia buat macam ni? Hai Hanan, buat apa Hai, tu? Hana tengah baca buku. Hari ni kan sekolah kita mengadakan majlis pemugaran nilam, Ains dan kempen galakan membaca. Oh, macam tu. Maksudnya kita kena banyak baca buku, lepas tu masukkan dalam sistem AINS lah kan? Betul tu Ulia. Nampaknya Ulia tahu juga tentang majlis kita hari ni. Mestilah. Kita kan anak baik lagi cerdik. Sebelum itu, saya Hanan Imani Amsyar Dan saya Ainur Husna Aulia. Kami wartawan anda pada hari ini. Dan anda sedang menonton Sharks TV. Bersama kita pada kali ini ialah Puan Zainurah selaku Ketua Jabatan Bahasa SMK Sultanah Hajar Kalsum. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanan. Baiklah, apakah peranan Cikgu dalam menjayakan majlis kita pada pagi ini? Berkaitan dengan majlis perasmian nilam. Okay, sebagaimana yang kita semua maklum bahawa nilam ialah usaha kerajaan untuk memartabatkan atau memperkasakan amalan membaca dalam kalangan pelajar di sekolah. Jadi saya sebagai ketua jabatan sangat terpanggil untuk menyeru anak-anak semua supaya membaca, malah melalui kerjasama guru yang tentunya melalui subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris maupun bahasa Arab boleh menggunakan peluang ini untuk membawa anak-anak ke pusat sumber, seterusnya membudayakan amalan membaca dalam kalangan mereka. Jadi dalam masa yang sama, cikgu juga menyarankan anak-anak untuk menggunakan buku-buku teks yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk memperhalus bagaimana cara atau kaedah membaca yang bagus untuk mempercepat kamu semua mendapat ilmu daripada ataupun mendapat manfaat daripada amalan tersebut. Baiklah, terima kasih Cikgu atas perkongsian itu tadi. Terima kasih Hanan. Sama. Pada kali ini, kita bersama-sama dengan Puan Raihana binti Idris selaku penyelaras nilam dan juga Ketua Panitia Bahasa Melayu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Husna. Sebagaimana kita tahu, sesetengah pelajar di Sharks ini tidak suka membaca buku. Ya. Soalannya, apakah peranan guru dalam membantu menjayakan program nilam ini? Terima kasih Husna atas soalan yang diajukan. Saya sebagai Ketua Panitia Bahasa Melayu, peranan saya adalah kami dalam panitia ada menyediakan jadual, iaitu guru-guru bahasa Melayu perlu membawa masuk pelajar sekurang-kurangnya satu masa pada setiap minggu untuk berada di perpustakaan sama ada membaca buku. Itu banyak bahan bacaan yang disediakan di PSS sebenarnya. Itu bahan fiksyen dan juga bukan fiksyen. Kita juga ada pelbagai jenis majalah, surat khabar dan juga bacaan e-book. Sememangnya saya sangatlah menyokong program nilam ini kerana program nilam ini dapat membantu meningkatkan PDPC kertas 1, iaitu esei. Khususnya untuk murid-murid yang akan menghadapi SPM. Dan saya sangat percaya, saya yakin dan percaya bahawa program ini sememangnya dapat melonjakkan juga dalam kertas 3, kertas 4 dan 3 itu bertutur. Saya mengharapkan, besarlah harapan saya agar program nilam ini terus dijayakan, disuburkan, dibugarkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Itu saja. Soalan kedua, bagaimanakah program nilam ini dapat memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar Sharks?
Okey, soalan kedua. Saya rasa minat pelajar syak ni untuk amalan membaca sememangnya sudah sedia ada dalam diri mereka ya, sebab memandangkan sekolah kita juga dalam sekolah kawalan. Jadi saya sebagai guru hanyalah sebagai pemudah cara atau facilitator mereka untuk menarik minat. Sebabnya pada saya, pelajar ni paling suka kalau dalam PDPC mereka dibawa masuk ke PSS. Setiap hari akan tanya, cikgu hari ni belajar di mana, PSS atau di kelas. Jadi mereka memilih untuk berada di PSS yang saya rasa sebagai one stop center. Kerana di PSS tu mereka dapat memupuk minat bukan saja dalam bacaan, malah juga untuk merancangkan lagi untuk mencuri bakat dalam pelbagai permainan seperti permainan tradisional, khususnya seperti ada bahan permainan congkak, carom, saiba dan pelbagai lagi. Jadi saya sebenarnya menjadikan PSS itu adalah sebagai satu wahana atau platform untuk menarik minat murid dengan memberikan reward. Kata reward, jika pelajar membaca dan mengisi AINS itu melebihi target pada minggu tersebut ataupun bulan tersebut, saya akan beri satu hadiah lah, hadiah istimewa lah. Dan hadiah ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh pelajar saya. Dan pada akhirnya nanti kesannya, impaknya akan memberi kesan positif kepada kertas 1 khususnya esei dan juga kertas 3 lisan. Itu saja. Terima kasih cikgu atas ujahan itu tadi. Wah, nampaknya majlis kita pada kali ini disambut meriah oleh para pelajar Syaks. Betul Tolia. Semoga semua usaha yang dilakukan ini dapat menyemarakkan lagi semangat membaca dalam kalangan pelajar Syaks. Tambahan pula, membaca ni dapat mengurangkan stres tau kawan-kawan. Sebelum kami melabuhkan tirai, saya tinggalkan anda dengan satu pesanan. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Harum sungguh bunga Kemboja, bunga karangan cantik tersemai. Jangan membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamai. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan insani, mengungguli prestasi. Syaks TV berinformasi, memacu generasi. Syaks kebat, Syaks hebat. Adios.